قائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعل بينكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وأنت مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami yang menjadikan diri kamu berpuak-puak dan bersuku-suku, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya kemuliaan kamu ya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Muslimin jemaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berada pada malam ini, malam yang ke-17 daripada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan himpunan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahagia di mana Presiden Maktabu lagi ya? Lagi ya? Cepat lagi. Hampir sebulan atau hampir 3 minggu tak bertemu tuan-tuan. Kita kira semua dalam kesihatan yang baik. Buat ada yang mati dah. Dia tak main dah. Mati tak main dah. Mati tak main. Tak main dah. Mati semua tak main. InsyaAllah malam ini kita akan melihat dalam bab yang ke-6. Saya berhenti dulu pada tarikh 16/9. Al-Bab As-Sadis fi Bayanil Uqubati Atal Riba. Muka surat yang ke-8 yang ada kitab. Yang tak ada kitab, tengok-tengok bawah kapet atau ada selain bawah kapet. Muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah. Hari ini antara masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam adalah hilangnya penghormatan kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan panggilan haji, panggilan untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, panggilan azan. Tuan-tuan, berapa ramai di kalangan umat Islam yang waktu ini, waktu maghrib, masih lagi berada di supermarket, masih lagi berada di pasar malam, masih lagi berada di kedai-kedai kopi, masih lagi berada di rumah, di pejabat, bahkan berada di tempat yang penuh dengan kemungkaran. Orang ini orang yang tidak layak digelar sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang patut kita ambil iktibar yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah adalah seorang yang mendapat jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Antara kita malam ni tolong beritahu siapa yang dapat garanti letter. Garanti letter sebagai ahli syurga. Ada tolong tunjuk siapa
Kalau sign ketua bahagian, memang tak ada peluang. Ketua bahagian pula hak baru, lagi teruk. Kita tidak ada jaminan. Oleh kerana itulah kita mencari jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan berada di rumah-rumah Allah pada waktu-waktu tertentu, waktu kita dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Bilal bin Rabah selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak lagi melakukan azan. Dia terus berpindah, ikut riwayat dia berpindah ke Yaman, dan ikut riwayat ada lagi mengatakan dia berpindah ke Syria. Bukan letak jawatan sebagai tukang azan, tapi dia tak boleh lagi melakukan azan. Kerana di dalam azan itu ada nama Muhammad. Yang dia sebut nama Muhammad ketika azan, dia pingsan. Bagaimana ikatan kasih sayang antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, jadi presiden di Mekah ketika itu, menang tanpa bertanding. Dia cuba memujuk Bilal bin Rabah untuk kembali ke Mekah, kembali ke riwayat, kembali ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Tapi riwayat yang kuat dia minta pujuk kembali ke Mekah untuk melakukan azan. Sayyidina Bilal tak layan, walaupun permintaan daripada presiden. Kalau kita hari ketak untuk presiden panggil taubat, tinggal habis kerja. Kenapa? Senang nak mengampu. Abu Bakar Siddiq pujuk tak jalan. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia mujuk tak jalan. Setelah Sayyidina Umar menghantar beberapa orang menteri kabinet, termasuk timbalan presiden yang baru menang, naik presiden, pergi bertemu dengan rakyat biasa. Bilal bin Rabah tidak ada sebarang jawatan. Hantar menteri kabinet pujuk untuk balik, bawa balik ke pujuk, pegang bawa balik ke Mekah. Untuk kerana Sayyidina Umar dan para sahabat rindu dengan suara Bilal bin Rabah. Sampai di Mekah, Bilal bertanya, wahai Khalifah Umar, kenapa engkau panggil aku balik? Katanya, Sayyidina Umar kata, kami nak dengar suara azan kamu. Setelah kami kehilangan suara kamu beberapa tahun. Kata Bilal bin Rabah, aku tidak akan melakukan azan lagi selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau pujuk presiden lah, pujuk tanpa brim lah. Kalau pujuk dengan brim, ya, pujuk kosong. Dia merayu, wahai Bilal, tolong. Ya, Bilal kata, aku tidak akan melakukan azan. Ni sumpah, ya, sumpah takkan ada. Wallahu a'lam. Di waktu yang sama, ketika berlaku dialog antara Bilal bin Rabah dan Sayyidina Umar tu, tiba-tiba datang dua orang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan dan Husain. Ketika itu umur mereka dalam lingkungan 12 tahun ataupun 13 tahun, budak-budak. Semasa dialog antara dia dengan Sayyidina Umar, datang Hasan dan Husain memegang tangan. Kata Hasan Husain, wahai Pakcik Bilal, budak, kami juga rindu nak dengar suara kamu. Dengar-dengar pujukan Hasan dan Husain, Bilal terus menangis. Dia sebab kerana waktu itu dia tak nampak cucu Nabi. Yang dia nampak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terdiam. Lalu Bilal berkata kepada Umar, kalau kerana kamu Umar, aku tidak akan melakukan azan. Tapi hari ini kerana diminta oleh cucu Rasulullah, dia serba salah. Dan waktu itu hampir kepada waktu zuhur, Bilal bin Rabah dipujuk oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa serba salah. Dia naik ke atas menara di Masjid Mekah ketika
mengumandangkan azan. Apabila terdengarnya suara Bilal bin Rabah, seluruh penduduk Mekah dalam keadaan terkejut, berhenti semua kerja. Hatta yang sedang bersidang di TV pun berhenti semua. Dengar kalimah Allahu Akbar, dia kenal suara ni suara Bilal bin Rabah, semua berhenti. Yang bekerja, yang bermesyuarat, yang berurus niaga, yang kesemua bekerja. Hatta esko kabinet Umar Al-Khattab juga berhenti kerana terkejut mendengar suara Bilal bin Rabah. Kita bayangkan kita hari ini, bagaimana kita mendengar suara azan. Tapi Bilal bin Rabah hanya sempat menyebut sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekadar itu yang dia boleh sebut dan dia jatuh pingsan. Cucu Nabi bertanya, kenapa Pak Cik pingsan? Jatuh. Kerana kata Bilal bin Rabah, aku tak nampak siapa pada hari ini, melainkan aku nampak jasad Rasulullah sedang menuju kepada aku. Tentang betapa mulianya kerja orang yang memanggil orang lain kepada mendirikan ibadah sembahyang. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah. Kalau kita hayati kisah ini, tuan-tuan, orang yang ada perasaan iman, cintakan Nabi, cintakan sahabat, dia mungkin tak boleh menyebut. Dan tuan saya stop. Terus lagi cerita panjang ni saya sebut. Nak kita gambarkan bagaimana keprihatinan umat Islam waktu itu apabila mendengar suara azan, sebagai tanda cintakan Nabi dan cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa bersyukur pada petang malam ini kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, dipermudahkan urusan oleh Allah Ta'ala untuk kita datang menghadap dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah. Yang perkara yang kedua, saya sampaikan salam daripada sebahagian besar umat Islam di wilayah Kampung Tadak, Kampot Kemboja. Kerana dengan bantuan dan sumbangan daripada umat Islam termasuk di sini, boleh mereka memakan daging pada hari raya korban yang lalu. Dan kesempatan ini, tuan-tuan, saya nak sampaikan salam kepada imam masjid tersebut dengan ucapan, dia kata tak tahulah berpuluh kali dia ucapkan terima kasih. Kerana inilah kali pertama orang kampung dia dapat memakan daging korban. Sepanjang hayat di kampung itu, inilah kali pertama dapat rasa. Tuan-tuan, bagaimana kita tengok daging korban yang tidak ada pembaziran, hatta tulang yang dikikis habis dagingnya direbus untuk jadikan sup. Apabila air kuah sup kering, tulang dibasuh, disimpan untuk direbus semula pada esok hari. Berapa kali tanya dia, kami akan rebus ustaz sehingga hilang rasa sup tulang. Tuan-tuan, kita macam mana? Saya kira inilah pengalaman saya melihat korban yang saya kira paling soft, yang tidak ada langsung pembadiran, hatta daging di tepi-tepi tanduk, daging yang di tepi-tepi rahang, semua diambil dan dimakan oleh orang fakir miskin di sana. Bahasa imam pesan yang saya ingatlah, dia sebut pada saya, "Oh kanceran," bahasa Kemboja. Terima kasih banyak-banyak, itu maksudnya. Dia ulang berpuluh kali sampai dia hantar saya balik ke airport. Nak masuk lah tu, dia peluk, dia ucap lagi terima kasih. Tuan-tuan, inilah antara pengalaman yang suasana kampung tersebut, tuan-tuan, tidak ada listrik pada siang hari melainkan pada waktu malam. Dan kami sana 4 hari mandi dengan air super air TO. Ada sahabat saya seorang, ustaz, jangan mandi. Saya kata, Pak Haji, hang pejam mata.